Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera and welcome back to my channel Azlan MOD YAN ya. Sedikit sama dicecah, banyak sama kita dapat, kita kongsi rezeki itu barulah barakah. So apa kabar rakan mak daripada Sabang sampai ke Merauke, daripada seluruh kepulauan Indonesia, tak kira di mana saja anda berada. Rakan-rakan daripada Semenanjung Malaysia, daripada utara sampai ke selatan, Sematut, Sabah, Sarawak, Brunei, Darussalam, Singapura, semua mak mengharapkan tiada dirahmati Allah datang saat jangan bertanggung, jangan melengah jumpa lapar kau berbatakan dan berjika tu lebih baik daripada dan ini hari ini teringin nak makan. Dah berapa hari ini memang tak buat konten kerana ada masalah-masalah yang tak dapat nak dielakkan. So, malam ni ada kesempatan, petang ni ada kesempatan mak nak buat sup tahu telur. Cara mak lah. Yang gunakan tepung jagung tu bagai kan. Just dia punya bahan simple saja. Jomlah kita tengok keseruan kuali. Mak dah panas kau. Tengok. Mak gunakan bawang putih, bawang merah mak racik. Ni carrot. Mak gunakan inilah tahu telurnya. Ni tahu telur, ni mushroom butang. Cendawan butang lah. Mak dah iris. Asalnya macam ni lah. Ni. Besar ni. Mak dah racik-racik lah. Mak tak ada daun sup. Mak tak ada daun bawang. Macam mana? Ni tepung jagung. Mak nak gaul dulu. Goreng dengan tepung jagung dulu ya. Jadi mak salut. Nampak tak? Mak salutkan dulu tepung jagung. Lepas tu kita goreng. Tak nak dihancur lah. Jom kita goreng Kita pergi menggoreng. So, kita lomokan dia. Mak tutup api sebab dia besar sangat. Tadi dah terlampau panas. Tu. Ini kita masukkan. Kita tak nak dihancur. Sebenarnya tak nak dihancur. Teringin pula. Dah lama tak buat. Ni. Okey. Sedap Dia lembut. Tahu ni kan lembut kan. Memang tak sempat nak buat konten dah beberapa hari ni. Ya Allah. Hai. Ada je halangan dia. Mak buka api lah. Tak kena tepung. Macam mana tu mak masuk tak kena tepung lagi. Subhanallah. Kita buat sampai selesai lah. Buat sampai selesai. Tengok je dulu. Yang ni kita dah boleh angkat. Dah. Dia takkan hancur ni kita dah boleh angkat. Kita masukkan yang seterusnya lah. Dia takkan hancur cantik. So kita masukkan yang seterusnya lah. Masukkan seterusnya. Ni memang sedap. Lembut, orang tak ada gigi pun boleh makan ya. Memang yang tak ada gigi pun boleh makan. Okey, buat sampai selesai. Sekarang ni kita menumis. Kita masukkan bawang putih kita ni. Masukkan minyak sikit je. Masukkan bawang putih guys. Masukkanlah bawang merah sekali tadi ni. Mana mak punya? Kita juga gunakan minyak bijan lepas tu kita masukkan air. Air agak-agak lah. Sampai terkeluar sampai ya Allah. Sampai terkeluar. Hai melempah-lempah. Lagi. Kadang dalam bergantunglah banyak mana kau nak. Tu. Okey, cukup. Biar dia mendidih dulu. Kita tengok dulu. Tengok sekejap ya. Okey, kita masukkan cube pati ayam. 1. Buat dia sikit. Kita terus masukkan kita punya mana tadi? Carrot. Masukkan carrot. Lama tak makan benda lah ni. Sup telur ya, tahu telur kan. Tahu telur biarkan dia sekejap sampai dia mendidih, tengok je sekejap. Mak nak bancuh tepung jagung sekejap.
Okey. Mak nak bancuh tepung jagung sekejap. Ni tepung jagungnya. Kita aduklah pakai sudu. Kita nak tuang kita punya dalam tu. Nampak tak tepung jagung mak sekejap Kita tuang tepung jagung. Kita akan tautkan secukup rasa Maggi sebab mak gunakan tadi satu kan. Okey. Kita akan tautkan pecahkan telur telur 2 biji. Mak dah siapkan telur 2 biji ni. Ni telur 2 biji. Lepas tu tuang je. Lepas tu jangan usik jangan kacau. Biarkan dia macam tu je. Biarkan dia dalam berapa saat. Okey. Jangan usik, biarkan dia dulu. Kita nak masukkan kita punya kau masukkan kita punya mushroom. Masukkan mushroom. Lepas tu kita akan tambah sesemua air tu minyak bijan. Mana sudu mak tadi? Sikit minyak bijan tu, tak perlu banyak ya. Kalau tak letak pun tak apa. Minyak bijan tak perlu banyak, sikit je ni. Okey, buat rasa-rasa minyak bijan. Okey, ni kita dah boleh aduk. Kita dah boleh aduk. Nampak? Ni dia sop tu. Kita terus masukkanlah kita punya tahu yang kita goreng tadi. Masukkan semua. Okey. Kan jadi kan? Jadi kan? Mak tak ada daun sop, mak tak ada daun bawang. Ini dia kita ambilkan sedikit bawang goreng. Mak ada bawang goreng. Kita masukkanlah bawang goreng kita ya. Tabur atau bawang goreng. Okey. Ni dah siap. Paling senang. Siap dah. Belum rasa lagi. Ni mak rasa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Nampak Nampak? Nak pekat, tambah lagi. Tapi ni pun dah memadai. Senang saja. Okey. Dah siap ni. Sup tahu telur Tak apa benda nak tahu nama ni. Sup tahu telur lah. Tapi dah biasa buat. Dah lama tak buat. So kita buatlah malam ni. So, kita rasa. Sup tahu telur lah. Cuma tak ada daun bawang, daun sup. Kalau ada lagi, naiklah dia punya aroma dia. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Memanglah sedap. Tak dinafikan. Sangat sedap. Ni mushroom. Mak pakai, tak kisah cendawan apa nak pakai. Janji di cendawan. Panas. Dirata macam ni pun okey. Nak layan dengan nasi pun terpulang. Kita ambil tahu dia. Tahu telur ni. Yang lembut ni. Mak kau panas. Telur dia.
sedap. Jadi minyak bijan. Sesemi air lah. Sedap. Okey, inilah hasil kejadiannya yang sedap. Mak dah masak lauk lain tapi mak tak tunjuk. Tapi mak fokus pada sup tahu telur ni. You all boleh cuba tapi ramai rata-rata yang dah tahu kan. Ni musim-musim hujan ni eloklah makan. Kalau sakit gigi pun eloklah makan. Kalau perut tak sedap, perut meragam, eloklah makan. Kena pula dengan tahu yang lembut. Apa masalahnya? Yang pasti sedap. Okeylah, tak boleh nak berlama-lama. Jumpa anda di Muja Kejayaan, kurangkan kontroversi, tekan kapitasi pribadi. Yang paling penting berdiri di atas kaki sendiri. Doa selalu. InsyaAllah bahagia akan mengiringi. Like, share dan komen. Okeylah. Jumpa anda di video yang seterusnya. Terima kasih atas dukungan dan support you all selama ini. Okay, bye.